Hi guys and welcome back to my channel. Siapa yang belum subscribe tu subscribe dulu, yang dah subscribe tu terima kasih banyak-banyak. Okay, so hari ni aku ada program. Sebelum tu kita intro dulu. Alright, so hari ni aku punya program macam tengok dalam video ni, kita buat gathering, meet and greet tim-tim lama, set-set degil di Melaka lah, bertempat dekat Aikero, Medan Selera. So aku daripada KL ni menuju ke sana. Cuma kita tak bawa motor lah sebab KL tadi hujan. So kita sekarang on the way ke sana. Sebenarnya dah lambat sangat dah ni. Aku ada lagi setengah jam sepatutnya. Aku baru sampai Nilai ni. So kita jumpalah dia orang. Kita ni mengeratkan silaturahim kan. Walaupun dah lama tak jumpa. Aku rasa dah lama Syed tak jumpa semua. Betul-betul. Last tahun lepas 2024 kot ke awal tahun lepas raya. Adalah jumpa dia orang kejap, tapi tak suka semua lah. Hari ni kita berpeluang jumpa yang mana ada. Okay lah. So jadi aku nak on the way ke sana. See you guys, jumpa lagi. Wee. Alhamdulillah, so dah sampai sepadan negeri Melaka lah. Baru je sampai. Ni dah 8.40. So aku ada lewat dalam 10 minit. Tapi tak apa, sebelum ke 9 cantik lah tu. Melayu kan. Alright. So aku nak bertanya lah kat korang, sebab aku pun tak banyak menyelidik bab-bab kereta ni. Dan aku masih tak mahir lagi kereta ni, daripada segi tayar apa yang baik. Lepas tu recommend kedai yang area-area KL Melaka ke, yang korang boleh komen kat bawah untuk aku survey barang-barang yang perlu lah. Macam contoh tayar lah. Sebab kau dengar bunyi berdengung kan. Aku pun masih dengar berdengung lagi walaupun dah tukar 15. Sebab tayar pun tayar tahun 2021. So ada dekat 5 tahun jugalah tayar ni. So aku nak minta suggestion dengan korang, tayar brand apa untuk aku pakai senyap. Tapi harga memang keras lah. Sebiji dah pergi mungkin dalam 200 ke 400 lah. Aku minta suggestion korang yang harga mampu milik tapi senyap. Okay. So tak jauh dah ni dengan Aikero. So aku baru sampai Simpang 4. InsyaAllah sebelum pukul 9 aku sampai lah dekat Medan Selera Aikero untuk perjumpaan set-set degil. Alright. Assalamualaikum. Oh ini rare. Ini rare babi. Ini betul. Saya kamera je ni. Putih. Makin gemuk lah. Baik. Sama-sama lah kita. Mana sahabat kau? Ha? Sahabat kau mana tangan. Banyak ni. Hey korang, kau nak cakap apa kau cakap ah? Okey. Apa? Okey. Ni semua daripada Melaka semua, geng-geng yang 12 tahun, 13 tahun tak jumpa kembali bergabung semula. Reunion Meletup Melaka. Hawau. Alhamdulillah dah selesai dah program meet and greet set-set degil dekat Medan Selera Aikero. Lama pula, lama gila. Ini pun dah 12.51 dah ni. Aku on the way balik ke Ceras. Sebab bukan aku tak nak balik ke rumah Melaka, tapi esok aku ada kerja. Jadi kita kena balik ke Ceras lah. Biasalah, kita ni hidup perantauan ni macam ni lah. Memang boleh je Melaka ni sejam setengah 2 jam lah kalau tak jam. So itulah, kita bukannya anak dahaka, bukan jebat dahaka. Tapi kekangan masa dan kewangan sikit lah. Jadi kita kena kerja esok untuk dapatkan duit. And InsyaAllah minggu depan aku akan balik ke Melaka. Sebab hari Selasa aku kena hantar mak aku pergi IJN. So itu saja.
perkongsian untuk hari ni sebab dah lama sangat tak buat video. Itu saja. Assalamualaikum. Ciao.